apabila Nurul Izzah bertanding, semua orang tahu bahawa itu mendapat restu daripada Presiden Parti yang juga Perdana Menteri. Bila restu Perdana Menteri untuk anak dia bertanding mencabar timbalan Presiden, isyaratnya itu cukup jelas bahawa Presiden Parti yang juga Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan saya sebagai timbalan Presiden yang juga Menteri Ekonomi. Jadi bila mesej itu jelas, dia akan diterjemahkan di dalam kerajaan bahawa Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan timbalannya di dalam parti yang juga Menteri Ekonomi. Dan bila pula kita tengok keputusan pemilihan, terutamanya keputusannya yang mana badan tanpa kepala dan yang kena potong kepala ini ialah semua yang dilihat rapat dengan saya. Dia memberi gambaran kepada kerajaan, penjawat awam, menteri-menteri lain, kementerian, bahawa sebenarnya saya dan juga pasukan saya telah ditolak oleh parti. Ini apa ke benda pula ni, Biji? Kau tu dah nak masuk 50. Macam-macam. Tapi tak apalah. Nasib baik Star Wars is pretty cool. Kepada YB Rafizi Ramli. Rafizi, tengok tadilah podcast Rafizi, podcast YB. Rakyat tak percaya dengan YB. YB ceritalah macam mana. YB goreng lah. YB ni nampak macam brilliant ke, pandai ke. Rakyat Malaysia ni, dia tak percaya kat YB. Dia tahu YB ni kaki kenceng. Dia tahu YB ni formula ke laut. YB ni tak pandai buat apa pun. Rakyat tahu. Jadi YB tak payahlah nak goreng cerita lah, itulah, inilah. Rakyat dah tahu dah. Rakyat daripada dulu tak suka YB. Cuma hari ni rakyat, dia nampak menyokong ni sebab pasal YB lawan dengan kezaliman. Itu sebab dia, Rafizi. Jadi Rafizi hari ni podcast, dia cerita macam dia pandai. Rafizi, engkau tak pandai mana pun. Sebab tu, kau boleh tengok lah hari ni. Dalam geng-geng hero engkau ni, dia tukar gambar kartun je, Rafizi. Itu je, berkokok dekat Twitter, dekat X tu je. Tukar gambar kartun Simpson tu. Rakyat tak bodoh, rakyat tahu. Rakyat tak percaya kat engkau. Sebab engkau kaki kenceng. Jadi hari ni Rafizi podcast cerita pasal dia macam terpandai. Rafizi, rakyat bukan nak dengar cerita engkau pandai tak pandai tu. Rakyat tahu engkau ni tak pandai. Rakyat nak dengar pendedahan kau, pasal kau tu kena naya. Engkau cakap engkau kena naya dengan Rafizi.